Sejarah bab 2 tingkatan 4 kebangkitan nasionalisme. Apakah yang dimaksudkan dengan nasionalisme? Nasionalisme ni sebenarnya ianya suatu perasaan sayang yang sangat-sangat kuat pada negara sendiri. Bila kita ada semangat nasionalisme, kita nak lindungi negara kita daripada orang luar yang cuba kuasai kita. Dan nak juga negara kita ni bebas. Bebas dari segi politik. Maksudnya macam mana negara kita ni diperintah. Dari sudut ekonomi iaitu duit dan kekayaan dalam negara. Dan akhir sekali dari sudut sosial, maksudnya cara hidup kita. Semangat nasionalisme ni dia tak sama untuk semua negara dan berbeza dari zaman ke zaman. Setiap tempat dia ada cara dan sebab yang berbeza kenapa rakyat ni bangkit semangat untuk pertahankan negara. Dan dalam sejarah bab 2 tingkatan 4, kita belajar semangat nasionalisme ni di 4 tempat, iaitu di Barat, Asia, Asia Tenggara. Asia Tenggara ni macam negara-negara kejiranan kita lah. Dan akhir sekali dekat negara kita sendiri, iaitu Malaysia. Jadi bila kita cakap pasal nasionalisme ni, maksudnya rakyat bangkit nak pertahankan negara sendiri daripada dijajah. Dan setiap negara dia ada cerita perjuangan nasionalisme mereka yang sendirilah. Boleh disimpulkan, kalau kita sayang negara kita tak nak negara kita dijajah dan nak hidup bebas, itulah yang kita ertikan sebagai nasionalisme.